Okey, Assalamualaikum geng. Kita tengok suasana rumah ni kan. Rumah ni memang besar geng, memang besar. Rumah ni ada atas, ada bawah. Yang kata ni standard banglo kan. Rumah dalam memang poin lampu banyak gila tak payah cakap Aircon pun banyak. Aircon kalau tak salah aku 10 biji dah kot. Dalam rumah ni. Ni kabel-kabel aku ni. Kabel-kabel CCTV apa. Ni aku yang tarik. Wiring bukan buat lah. Okey, aku ada something nak tunjuk nampak ke. Ya. Rumah ni memang okey. Pak luar. Okey kalau tengok dari segi rumah tu, memang mancun lah kan. Rumah memang terbayar, memang besar rumah kan. Tapi wiring tak ada masalah bagi aku, wiring tak ada masalah. Tapi aku ada jumpa satu benda. Ini bagi pendapat aku lah. Satu benda yang kurang sesuai. Sebab rumah dah besar. Apa tu kan? Satu lah. Submin dia kan, submin. Ikut lah. Ni lubang. Lubang masuk meter. Lubang masuk meter. Rumah besar ni kan. Nampak nak tahu. Submin dia pakai 16. 4K 16 square mm. Sepatutnya bagi ni pendapat aku lah, sepatutnya rumah besar-besar ni kan 16 tak sesuai pakai. Ni pendapat aku lah, pendapat orang lain berbeza-beza, tapi pendapat aku kalau kabel 16 memang tak sesuai pakai dari segi kondisi rumah. Rumah memang besar. Aircon 10 biji. Cakap rumah besar macam ni, aircon nak pasang sebiji lah. Betul tak? Bagi pendapat aku, kabel yang paling sesuai pakai untuk submin adalah 25mm. Kalau mau pakai 16 kabel ni, memang untuk long term memang tak sesuai lah. Sebab rumah ni memang besar, memang betul-betul besar. Submin seelok-eloknya minimum aku lah, pendapat aku 25mm. Ni pakai 16 lah. Rumah punya besar, DB bawah, DB atas, DB ada 2. Ni submin. Okey, tu ya geng, aku nak share gambar. Wacau lu.